Hai semua, dalam video kali ini Abang Telco ingin menunjukkan cara-cara untuk anda menukar nama pemilik ataupun owner semasa kepada penama baru bagi pelan ataupun akaun Red1 anda. Okey, sebelum itu jangan lupa untuk like, share dan subscribe untuk menyokong channel Abang Telco. Okey guys, mari kita mulakan. Langkah pertama, akses borang Red1 Customer Service. Okey, pertama sekali kita perlu akses borang online tersebut sama ada melalui QR code yang tertera pada skrin ataupun melalui link yang Abang Telco telah sediakan dalam description di bawah. Abang Telco cadangkan anda untuk isi borang dengan menggunakan handphone bagi memudahkan lagi proses. Okey, selepas anda scan QR code ataupun anda buka link yang Abang Telco telah sediakan di bawah, anda akan terus ke borang customer service yang anda boleh lihat pada skrin. Anda boleh menggunakan handphone ataupun komputer untuk mengisi borang ini dengan selengkapnya. Untuk langkah kedua, anda perlu mengenal pasti jenis permohonan anda. Okey, kita scroll sedikit ke bawah. Okey, dalam bahagian ini anda perlu nyatakan permohonan anda. Anda boleh memilih daripada 9 jenis permohonan. Permohonan pertama, General Inquiry. Ini kalau anda ada sebarang pertanyaan, kemusykilan, ada benda tak faham, tanya saja. Nombor 2, Sign up Red1 Postpaid. Ini kalau anda ingin daftar nombor baru ataupun untuk kekal nombor semasa anda dan bertukar kepada Red1. Ketiga, untuk upgrade ataupun downgrade pelan semasa Red1 anda. Keempat, untuk terminate line ataupun terminate akaun Red1 anda. Kelima, untuk membuat pembayaran bil ataupun untuk unbar line yang telah disuspend oleh Red1. Keenam, untuk buat semakan bil semasa. Ketujuh, untuk buat penukaran nama tuan punya akaun Red1 ataupun change account ownership. Kelapan, untuk upgrade subline ke master line. Dan kesembilan, terakhir sekali, untuk mendaftarkan diri anda sebagai ejen jualan Red1. Oh ya, okey, selepas kita dah go through 9 jenis permohonan tadi, jangan lupa untuk isi nama penuh, full name, nama penuh seperti di dalam MyCard, IC, nombor MyCard anda juga untuk rujukan kami, dan jangan lupa untuk tekan save form link for future usage. Okey, ini penting supaya anda dapat rujuk semula borang ini di masa depan. Okey, untuk sesi kali ini kita akan belajar cara untuk menukar nama pemilik ataupun ownership semasa kepada penama baru. Jadi kita klik butang nombor 7 dan kita scroll ke bahagian 7, Change Account Ownership. Okey, kita di bahagian 7. Peringatan, anda perlu hantar gambar IC depan dan belakang bagi penama lama dan juga penama baru. Kemudian anda juga perlu membuat pembayaran yuran proses seperti yang tertera dalam borang. Proses penukaran ownership akan dimulakan selepas maklumat permohonan anda lengkap dan juga bayaran sudah dibuat. Sekarang, Abang Telco akan terangkan dengan terperinci cara untuk isi borang ini. Okey, pertama sekali, klik link proses fee untuk membuat bayaran. Anda akan dibawa ke page Bill Please untuk membuat bayaran secara atas jalan. Anda boleh menggunakan mana-mana akaun bank yang disediakan. Dalam page pembayaran ini, pastikan anda isi nama, email dan juga nombor telefon yang boleh dihubungi. Jangan lupa untuk print screen bukti pembayaran untuk rujukan tim Abang Telco. Setelah selesai pembayaran, kita kembali semula ke bahagian penukaran ownership akaun Red1. Kedua, klik pada bahagian proses fee bagi menandakan anda telah ataupun akan membuat bayaran proses fee kepada tim Abang Telco. Ketiga, anda perlu mengisi nombor telefon Red1 yang akan ditukarkan. Pastikan nombor diisi adalah dengan betul. Keempat, current owner full name ataupun nama penuh pemilik akaun semasa. Pastikan anda mendapatkan ejaan yang betul seperti di dalam IC. Kelima, anda perlu mengisi ruangan nombor kad pengenalan pemilik akaun semasa Red1 tersebut. Okey, kita scroll ke bawah sikit. Keenam, tekan click to upload untuk upload gambar MyCard depan dan belakang bagi pemilik akaun semasa Red1. Saya ingin ingatkan anda untuk tidak upload gambar salinan photostat. Sila gunakan kamera phone anda untuk ambil gambar depan dan belakang. Ketujuh, di bahagian current owner's email, anda perlulah sertakan sekali alamat email bagi pemilik akaun semasa. Ke-8, anda perlu mengisi nama ibu pemilik akaun semasa. Pastikan nama beliau sama seperti IC beliau. Ke-9, anda perlu mengisi nama penuh pemilik akaun baru Red1 tersebut. Pastikan ejaan nama adalah tepat seperti di dalam IC. Ke-10, di ruangan New Owner MyCard Number, anda perlu mengisi nombor MyCard bagi pemilik akaun baru Red1. Okey, kita scroll lagi.
Ke-10, tekan klik to upload untuk upload gambar MyCard depan dan belakang bagi MyCard pemilik akaun baru. Saya ingin ingatkan sekali lagi, untuk tidak upload gambar salinan photostat, sila gunakan kamera phone anda untuk ambil gambar depan dan belakang. Ke-11, anda perlu mengisi alamat email bagi pemilik baru. Pastikan alamat email tersebut adalah tepat kerana ia akan digunakan untuk memudahkan proses bil bulanan dihantar. Ke-12, anda perlu mengisi nama ibu bagi pemilik akaun baru Red1 mengikut IC beliau. Akhir sekali, kita scroll ke bahagian paling bawah dan tekan submit on WhatsApp. Okey, langkah terakhir sekali, hantar borang dan tunggu pengesahan. Okey, selepas anda menghantar borang melalui WhatsApp, borang anda akan diterima oleh tim Abang Telco. Tim Abang Telco akan buat proses permohonan anda secepat mungkin. Anda juga akan dimaklumkan melalui WhatsApp apabila permohonan anda telah diluluskan. Okey, setakat itu sahaja daripada Abang Telco untuk kali ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share dan subscribe channel Abang Telco untuk lebih banyak tips yang berguna di masa depan. Semoga bertemu dengan anda lagi di video-video yang akan datang. Okey, terima kasih guys.